7 juta tu ada lagi di kalangan kawan-kawan kita yang dia dah kena scam tapi dia tak percaya dia kena scam. Dia kata betul. Biasanya old timer ni paling sukar saya nak didik sebenarnya, nak nasihatkan tu sebab pada dia betul. Kita dah cakap Ji ni scam Ji, tak kurang mat. Saya tahu benda ni betul. Seorang profesor, datuk profesor lecturer di sebuah universiti, saya tak nak sebut universiti mana. Nanti kalau saya sebut nanti Haji, Ajah semua dah tak nak hantar cucu kat universiti tu kan. Datuk tu dibawa oleh anak dia jumpa saya. Sebab anak dia nasihat dia tak jalan lah. Bini nasihat tak jalan. Bagi kat Rahman. Bila saya cakap, saya tengok handphone Datuk ni, saya sendiri cakap dengan Datuk, ni scam ni. Dia cakap apa tau? Tuan, jangan masuk campur dalam urusan handphone saya yang ini. Ini amal jariah saya nak buat pahala. Nak marah tak boleh, nak starlight tak boleh, orang tua geram kita kan. Tu profesor tu. So saya nak bagi tahu cerita pasal scam ni, jangan kata yang bijak pandai, yang terlebih pandai semua kena. Polis pun kena scam. Polis pun kena. Pengarah pun kena. Datuk pun kena. Semua kena. Tan Sri kena, semua kena. Saya minta maaf lah, saya bukan cakap ikan surau ni. Saya nak bagi contoh perumpamaan, maknanya kata scammer ni semua boleh kena.